Orang tak nampak. Tapi saya nak singgung sikit perkataan Syabdul Somad. Syabdul Somad pula. Apa ni? Ustaz Somad. Dia cakap, orang kalau tak masuk tarekat, dia berzikir, subhanallah, 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 dia kata, tak ke mana-mana perginya, dia kata. Sebiji ni, yang saya cakap ni, sebiji macam suara pun saya cuba buat suara dia juga. Dia cakap macam tu. Dia kata, orang ni berzikir, tapi ke mana-mana pergi. Sebab, adab zikir tu tak masuk. Adab ni pula, orang ingat adab ni ialah cara duduk, itu bukan. Adab ni ialah kaifiyat. Tu nama dia adab. Jadi kaifiyat, cara macam mana nak buat zikir tu. Itu yang masuk pada memandang wajah guru lah, macam-macam tu. Membuang pengenalan, mula-mula himpakan pengenalan, lepas tu buang pengenalan. Itu semua kaifiyat dia tu. Barulah bila orang tu masuk, dia berzikir. Okey, jadi bagi siapa yang menghampiri ilmu dan kalau dapat guru yang mengajar, dia akan nampak besar lah. Okey, kalau macam orang-orang pondok pula yang tak mengetahui perkara ni, dia akan nampak macam ni. Dia akan nampak nak lepas fardu ain dengan penawar bagi hati. Dia kata macam tu. Sedangkan kalau tuan-tuan buka kitab Syiarus Salikin, dalam Syiarus Salikin cakap nak tasawuf, fardu ain dia lepas dengan mengamalkan. Dengan mengamalkan maksudnya dengan mendapat ikhlas tu. Dengan menjaga hati. Nak menjaga hati, mana boleh dengan penawar bagi hati je. Penawar bagi hati tu teori. Nak menjaga hati, dia perlu pakai kaifiat. Kaifiat hanya ada dalam tarekat. Lepas pakai tarekat, bila beramal, bila benda tu dapat dirasakan, dapat menghasilkan rasa, baru lepas fardu ain. Kalau tak rasa, tak lepas fardu ain. Jadi maksudnya, selagi kita tak dapat rasa, kita masih tak lepas fardu ain sampailah sebelum kita mati. Kita harap-harap kita dapat rasa sebelum mati. Kebiasaannya, kalau orang dah masuk dalam tarekat dan dia benar dalam tarekat dan dia dapat segala kaifiat, biasanya dia mesti akan rasa. Cuma perasaan tu bukanlah perasaan yang boleh kita nak bangga, sebab perasaan tu perasaan yang nipis je. Dan dia kejap ada kejap tak ada. Tapi sekurang-kurangnya dia sudah menghasilkan rasa. Tapi kalau sekadar teori, itu tak lepas fardu ain bang. Ni orang tu cakap lepas fardu ain. Itu tak lepas fardu ain. Jadi jangan ingat dengan belajar, dengan memakai tarik pondok, terus kita dah lepas fardu ain. Tak. Kalau buat masalah fiqah, kita kena pakai tarik pondok. Orang tarikat pun kena pakai tarik pondok. Tapi kalau pada masalah tasawuf, orang pondok pun kena pakai tarikat. Jadi nak kena faham tu. Orang tarikat pun pula jangan ingat bila duduk tarikat tak payah masuk pondok, tak payah ngaji pondok. Tak. Nak pada masalah syariat, kena ikut tarik pondok. Tapi kalau pada masalah tasawuf, kena masuk tarikat. Tak kisahlah orang tu ulama besar mana pun. Jadi itulah saya katakan tadi. Ini yang disebutkan tentang masalah dia kata adab zikir. Okey, sekarang ada pun apa lagi? Ada pun izzatul talqin dan ada pun kemuliaan talqin tu, kebesaran talqin tu. Wa bayan fawaid tata'allaqu bidzikir, dan juga penerangan tentang beberapa faedah yang berkaitan dengan zikir. Tata'allaqu tu yang terkait dengan zikir. Fa'lam, baru dia jawab. Maka hendaklah kau ketahui, mudah-mudahan Allah merahmat akan kau, annahu warada talqin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi kalimat. Sesungguhnya Rasulullah, dia kata, telah warid talqin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sahabat dia akan kalimah la ilaha illallah. Nabi talqinkan sahabat kalimah la ilaha illallah jama'atan, hal keadaan jamaah, wa furada, dan juga hal keadaan seorang-seorang. Maksudnya ada yang Nabi talqinkan ramai-ramai, ada yang Nabi talqinkan seorang-seorang. Wa tasalsalat silsilatu, dan juga bersisilah ni macam ni ya, berantai